Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, jazakumullahu khair atas ruang dan peluang menjemput saya hadir. Yang berusaha Tuan Ahmad Badrul Amin, masya-Allah. Panjang namanya tadi panggil 3 nama. Tuan Ahmad Badrul Amin bin Muhammad Saibani, pengetua, disebut guru besar, masya-Allah, guru besar Sekolah Kebangsaan Puncak Alam 2. Yang dihormati Tuan Haji Nur Azli sebagai yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Puncak Alam 2. Seterusnya baru berkenalan dengan istilah ini, penolong pegawai perhubungan sekolah, masya-Allah, Tuan Haji Zamzafilah, Tuan Haji, oh bukan, insya-Allah, amin. Amin. Istilah saya semua Encik Zamzafilah, masya-Allah. Yang dihormati Puan Hairuzi binti Miskun, PK untuk pentadbiran, Yang dihormati Encik Normanuddin, penolong kanan hal ehwal murid. Yang dihormati Encik Nur Azmi bin Sagdun, penolong kanan kurikulum Sekolah Kebangsaan Puncak Alam 2. Yang dihormati Encik Muhammad Nabil Baharun, guru penolong kanan sesi petang. Ada sesi pagi dan petang, masya-Allah. Dan yang dihormati Puan Nur Miza binti Ahmad Zulkifli, naib yang di-Pertua PIBG. Alhamdulillah, masya-Allah. Juga seluruh barisan jawatan kuasa PIBG Sekolah Kebangsaan Puncak Alam, dan jawatan kuasa pelaksana program Anak Kujian Alfa, dan yang diraikan pada hari ini ibu ayah yang berusaha melapangkan masa, datang pada hari Ahad, tak mudah sebenarnya. Terima kasih kerana sudi, dan kita niatkanlah moga kehadiran kita bukan sekadar ada badannya di sini, tapi kita hadir dengan hati, dengan niat, dan kita pulang dengan membawa manfaat. Alhamdulillah. Saya minta izin untuk merujuk diri sendiri sebagai Kak Bada, boleh dah terbiasa begitu. Dan insya-Allah kakak lah kot kan. Tak sembang pula sama umur-umur kita ni kan. Tapi Kak Bada ni dah ada cucu pun. Anak yang sulung dia alumni Zuiman pun dah berusia 30 tahun. Maksudnya anak pun dah 30 tahun lebih-lebih kan. Jadi insya-Allah jadi kakak lah di sini, dan merasa sangat berat dengan amanah ni, Dan bila dapat tajuk ni, memang sungguhlah BBNU punya tajuk, kan. Kita tengok, wah, tak dengar lagi perbincangan ni, dari segi ceramah-ceramah di dalam lingkungan kita, di internet dia sudah hingar-bingar, alhamdulillah. Tapi untuk kita ni topik ini baru, Anak Kujian Alfa, dan Kak Bada diberikan 5 subtopik. Kalau tengok ni, masya-Allah, banyaknya nak belajar ni. Bila ada 5 subtopik ni, kesungguhan itu sangat terserlah, kan. Dan Kak Bada kata ni mau 10 siri ni, kan. Begitu besar harapan, kerana itu kena diserah kepada Yang Maha Besar. Tak mampu. Kak ada tengok ni, masya-Allah, ya Allah, sampaikanlah hajat-hajat nak belajar ni
sempurnakanlah dengan cara yang terbaik. Sungguh tak mampu dengan sejam lebih ni untuk kita membincangkan begitu banyak perkara, tapi semuanya serba penting. Bila kau ada tengok satu topik yang diberi, ya Allah, sungguh satu-satu kita nampak keperluan itu. Jadi kita doakan Allah bantu, ya, insya-Allah Allah bantu. So kita bergerak daripada sini, ya, insya-Allah. Tajuk ini bahasa iman, skrip yang menghidupkan jiwa kecil. Dia sepatutnya menjadi the end product from our side. Dia di pihak ibu ayah, dia adalah hujung dah. Dia dah menjadi bahasa harian. Tapi untuk menghasilkan bahasa-bahasa yang mendorong iman, menghidupkan jiwa anak, dia kena ada asas. Ya, kita tak boleh tiba-tiba mampu berbicara dengan anak kalau kita tak ada isi sebelum tu. Jadi kita perlu mengambil masa untuk adakan sedikit landasan supaya akhirnya kita boleh membina kemahiran tadi, ya, untuk berbahasa iman, ya, dengan skrip yang menghidupkan jiwa, insya-Allah. Boleh dapat update yang di belakang jelas ke suara? Jelas, ya? Dan nampak tak nampak ni okey je lah kan? Boleh, Nak naik stage tu rasa macam susah sikit nanti nak mengawal slide ni, insya-Allah. Jadi sedikit Zuiman kita ada beberapa institusi, itu antara logo-logonya, daripada anak baby untuk nursery, kemudian kita ada tadika. Tadika lah yang paling banyak, kita ada 59 walaupun tak banyak mana kan. Kemudian kita ada sekolah wakaf, sekolah yang merupakan sumbangan kita, itu di Seksyen 27 Shah Alam, Zuiman Quranic Life School, sehingga anak 15 tahun. Itu darjah 1 sampai tingkatan 3. Dan kita ada juga kelas-kelas alternatif kafar. Tapi itulah, semua Zuiman yang merata ada lebih 60 tempat ni, gabung-gabung pun tak boleh lawan student sekolah sini. Kan, Masya Allah, 3,000 lebih. Kan, Zuiman ni kat rasa sekitar tak sampai 3,000 kot, dekat-dekat 3,000 lah. Kan, tapi di sini, di bawah satu lokasi, ya Masya Allah, besarlah tanggungjawab. Dan melihat kerjasama ibu ayah dengan para guru di sini, ya, insya-Allah kerja besar ni akan dipermudahkan, ya, insya-Allah. 3,000 pelajar. Jadi Kak Ada tak berlama lah di sini. Ni gambar family 2 tahun lepas kot. Cucu pun dah nak masuk 3 tahun, alhamdulillah. Jadi ini tajuk kita. Dan Kak Badam mahu bermula dengan ini, bahawa kita tiada daya dan upaya. Itu perkara pertama yang kita kena iktiraf supaya kita mampu kuat, ya. Kalau tidak, kita memang tak ada apa-apa, kosong. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kuasa dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Jadi kita bermula dengan memohon kepada Allah, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta daripadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bila mana ilmu tu bermanfaat, dia akan berfungsi ketika kita perlu. Mendidik anak ni, dia tak payah duk teori panjang-panjang. Kalau bila berdepan dengan anak, kita dah penat. Ataupun kita sentiasa dalam mood nak bersegera. Bila nak bersegera, tergesa-gesa, syaitan boleh take over. Kan? Jadi ilmu-ilmu kita kadang-kadang tak hilang kat mana. Jadi perlu minta dia bermanfaat, dia berada bersama kita ketika kita perlukan, ya, insya-Allah. Ilman nafi'ah, amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, tadi Tuan Badrul Amin telah menceritakan sikit tentang Gen Alpha ini siapa, kan? Gen Alpha 2010-2024.
2025 pada tahun ini. Oh, dah sedar diri dah. Duduk kat mana? Kita kat mana? Kita X kot. Kan? Kita X anak kat pada sebahagian Y, sebahagian Z. Anak kat pada. Ada Y, ada Z. Alpha ni cuculah kan. Dan 2025 lahir gen beta. Ya, tahun ni beta. Okey. Pertama kita kena faham gen ini tidak mendefinisikan diri kita. Okey? Gen ni tak mendefinisikan diri kita. Dia hanya panduan dan dia membantu perancangan pendidikan. Tapi dia tidak menghadkan kita ni macam mana. Betul ke orang kata Gen Y ni kalau interview contohnya mak ayah dah mula masuk campur kan. Masuk dekat Gen Z ni yang digelar generasi strawberry kan. Semua orang boleh label tapi dia bukan sesuatu yang tepat untuk setiap individu. Jadi anak-anak kita pun duduk dalam Gen Alpha mungkin tapi kita yang memberi dia ciri sebenarnya. Gen Alpha itu tidak mendefinisikan anak kita. Contohnya Gen Alpha ni dianggap segala lapisan-lapisan dalam mempengaruhi hidup sudah collapse. Dulu kita ni apa yang berlaku di kampung kita je kita tahu. Kat pada 70-an di Kedah. Itu je. Kalau aksiden tu aksiden depan mata je tahu. Sebab newspaper pun berapa orang je baca. Kan? Tak jadi terdedah. Sekarang ni ada influencer kat Amerika buat perangai tak senonoh. Anak kita duduk kat bilik kat rumah kita tiba-tiba perangai sama dengan dia. Layers yang selama ni melindungi sudah tiada. Dengan terbukanya kita kata langit dengan internet dan sebagainya. Jadi ada orang dia masih berjaya mengawal itu. Maka anak dia tak akan jadi macam the so-called mungkin majority lah kita katakan. Jadi dia adalah pilihan terhadap pendidikan sebenarnya. Apa pun bila kita menghadap anak-anak yang datang ni, dia datang dari rumah yang pelbagai. Ada yang ibu ayahnya boleh terlibat secara aktif. Ada yang kita tahu mungkin berjuang untuk sekadar memastikan ada makanan di meja. Jadi peluang tidak sama. Maka kita kena menjadi sekolah yang berusaha memberi manfaat pada semua. Jadi insya-Allah ini antara usaha. Maka sekarang Gen Alpha ini yang paling tua umurnya 15 tahun. Dan kita sedang mula ada generasi beta pula untuk tahun ini. Maka antara ciri yang sedang mewarnai generasi sekarang adalah, nampak tak apa? Gambar apa? Tak, kita nak kata apa? Handphone ke? Ada pun gambar ni dekat jauh tapi yang pasti gadget. Kan? Handphone. Apa Android ke? iPhone ke? Kan? Tapi hampir di tangan semua ada handphone. Kalau tertinggal IC pun tahan lagi. Kalau tertinggal handphone balik. Kan? Balik. Punyalah kebergantungan kita itu dan bayangkan kita Gen cikgu kita X1 X lah X kita X. Adakah yang lebih purba dari itu? Adakah baby boomers kat sini? Tak ada. Ada? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Okey. Kita pun macam itulah wired.
Sekarang ni sebab wire dah tak ada, tapi connected, betul? Connected, ya. Kalau kita gambarkan dia ada wire, semua ni ada wire ni, kan? Yang tak pasti connect tak dengan apa yang akak cakap? Ada wire tak ke sini? Ada. Dan kita ada wire tak dengan yang mengepam jantung kita setiap saat, kan? Kita kadang lupa. Kalau Allah kata ambillah semua orang 5 minit pam jantung sendiri, kelang kabut kita. Memang tak tengok dah kiri kanan. Kalau Allah bagi 5 minit je jaga sendiri jantung tu, boleh mati sebab takut jantung berhenti. Maka berhentilah jantung tu, kan? Tapi kita ni Allah dah bantu, kan? Ya. Puluhan tahun Allah dah bantu, tapi dengan Allah juga yang kita lupa, ya. Dan kita kelang kabut macam-macam perkara seolah-olah Allah suruh kita yang buat sendiri, kan? Sedangkan tidak, tidak. Jadi anak-anak ni, kalau kita pun begitu sekali teruja dengan teknologi, apa lagi anak-anak kita? Dan generasi alfa itu lahir daripada pendidikan kita. Kita tak boleh nak marah mereka. Mereka adalah orang yang dibentuk, bukan yang membentuk. Yang membentuk itu kita dan komuniti kita. Ya, kita kena terima tu dulu, mengakui bahawa segala masalah yang ada, kita antara penyumbangnya. Mungkin tak 100%, tapi kena iktiraf dulu. Ya, itu yang pertama. Dan apa yang berlaku bila kita sentiasa connected, sibuk dengan gadget, ya, kajian-kajian ni kena dikongsi dengan anak-anak kita. Mereka kena sedar bahawa begitu banyak data-data telah menyokong keadaan otak yang berubah, ya. Dan bila sampai level addiction, kita kata apa? Ketagihan, telah ada research menunjukkan otak tu boleh dilihat secara fizikal, ya, dengan alat. Dia berubah. Ketagihan kepada gadget ni, rupa dia dah sama dengan cocaine addiction. Dengan ketagihan dah ada. Bercakap tuan polis kat sini, kan? Lagilah, kan? Cocaine tu kita dah kata musuh negara, kan? Sekarang apa? Dadah musuh negara, rasuah musuh negara, kan? Sekarang kita nak kata apa? Ni, hati-hati, kan? Kak Wada, anak Kak ada 6 orang. Kebanyakannya dah keluar daripada rumah lah pun, dah besar-besar, dah kerja. Kak ada syaratkan jangan disentuh tanpa bismillah. Apa yang dapat halang kita, kan? Kena ada satu budaya untuk tengok ni sebagai satu yang sangat bahaya. Tak bismillah jangan pegang. Sebab siapa lagi boleh jaga anak kita? Di sini penuh dengan manusia yang mahu mengejar dunia. Industri yang paling profitable, paling besar kat dunia ni, industrinya adalah industri pornografi. Dan mereka sentiasa menghantar, dia panggil bait, umpan-umpan. Anak tengok kartun pun akan pop up umpan-umpan yang akan bawa dia ke web, ya, link yang akan bawa anak kita bagi jadi ketagihan. Dan pornografi sangat mudah untuk berlaku ketagihan, terutama anak-anak lelaki, ya. Dan yalah, lelaki dia suka pornografi, dia punya kecenderungan tu ada bila terdedah. Dia tak nak pun, tapi bila terdedah, ya. Dan anak perempuan pun ada, ya, cuma lebih kuat kesan kepada anak lelaki. Dan perempuan ni pula dia bukan soal porno tadi, tapi keperluan kepada perhatian, attention, kan? Maka dia jadi sokong menyokong lah, kan? Lelaki yang mencari perempuan mungkin kerana perkara-perkara yang lain, perempuan pula yang dahagakan perhatian, kan? InsyaAllah. So kesan dia, okey,
itu part pornografi punya isu.